Hari ini saya berada di Verna Sirin Heights 8. Dekat Sirin Heights, kita nak house tour sebuah rumah teres corner lot. Yang mana rumah ni facing open. Crane lift, skyscraper, scrape skies hem. Rooftop parties where the ballers condemn. Market trends like a wild fever dream. Investing in the land where the dollars gleam. Crane lift, skyscraper, scrape skies hem. Rooftop parties where the ballers condemn. Market trends like a wild fever dream. Investing in the land where the dollars gleam. Landlords realty in the boss mode. Penthouse suite space but to unload. Developers rich cruise on that new road. Buy low, sell high, story or get bold. Landlords realty in the boss mode. Penthouse suite space but to unload. Developers rich cruise on that new road. Buy low, sell high, story or get bold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya di channel Usama Property Agent. Hari ini saya nak bawakan kepada tuan-tuan puan-puan sebuah rumah corner lot, rumah teres yang mana rumah ni berstatus freehold, dia gated and guarded dan dia individual title. Yang mana saiz tanah untuk rumah ni adalah 3,196 square feet. Yang mana saiz tanah kat tepi ni kita boleh dapat anggaran dalam 25 kaki kelebaran dia ni dan panjang around 70 kaki. Jadi rumah ni kelebihan yang ada sangatlah banyak untuk rumah corner lot. Yang mana rumah ni dia facing south. Jadi matahari pagi naik daripada kiri kita, jadi rumah kita ni akan dapat cahaya matahari pagi dan matahari petang jatuh sebelah sana. Dan rumah ni yang bestnya tahu apa? Rumah ni dia merupakan corner lot yang menghadap open. Yang mana depan ni adalah taman permainan lah. Dan yang kelebihan dia yang lain adalah rumah ni kita masuk daripada sana, kita pusing sampai ujung tu jalan mati. Jadi row ni hanya beberapa rumah ni sahaja. So itu kelebihan dia. Sekarang ni pagar yang kita nampak ni adalah pagar sementara. Sebab developer akan siapkan ke semua Verna ni nanti, dia akan tutup pagar yang full sampai depan sana. Jadi pagar ni akan dirobohkan nanti, jadi dia ada pagar sekeliling satu Verna ni. Jadi nanti daripada rumah ni kita nak pergi taman mainan, just jalan ikut sini sahaja, boleh terus ke taman permainan. Itu kelebihan rumah ni, yang mana design agak moden plus dia individual title. Jadi kalau anda nak buat renovation, nak buat extension, tak ada masalah. Okey, jom kita view dalam. Keadaan rumah ni agak basic, jadi jangan judge ketika melihat nanti. Sebab rumah pun owner masih stay, jadi barang pun agak banyak sedikit lah. So abaikan apa yang anda nampak tu, sebab kita bukan nak jual dengan fully reno pun, kita tak mention. Kita memang nak jual rumah ni saja. Jadi apa yang saya nak bawa ni anda bayangkan dia punya keluasan saja. Okey, jom kita masuk dalam. Jadi design dia ada satu dinding kat sini sebab ada tangga kat belakang ni. Yang mana ini merupakan ruang tamu dia. Ruang tamu dia pun agak nice sebab dekat tepi ni dia ada sliding door, dekat dining pun ada sliding door, dekat belah depan ni pun ada 2 tingkap. Jadi kita boleh dapatkan natural lighting daripada luar, tak perlu nak buka lampu sepanjang masa lah. So dekat sini adalah dia punya ruang dining area dia. Dekat sini dia ada satu store. Satu store bawah tangga, standard saja. Dia saiz pun standard sajalah untuk bawah store, tak adalah besar. Tapi adalah ruang store untuk simpan barang. Dan belakang saya ni merupakan guest room ataupun satu bilik dekat bawah lah. Yang mana bilik ni saiz dia agak selesa untuk kita letak katil queen. Dekat belakang ni, boleh tengok kat sini. Anda masih ada space sekiranya anda nak extend rapat sampai belakang sekalipun. Masih ada dalam 10 kaki kat sini. Jadi rumah ni dia individual title. Jadi tak ada masalah pun kalau anda nak extend. Dekat sini
tandas dia, yang mana tandas dia berkongsi dengan tetamu dari luar lah, daripada dapur sana. Dan saya nak mention juga, untuk rumah ni, dia seperti rumah sejati, let's say kalau kita pernah view dulu dia ada satu dekat sini landai, dia buat mozaik landai. Dekat entrance pun sama. So dia mesra wheelchair lah. Okay, jom kita pergi tengok ruangan dapur dia. Rumah memang dalam keadaan basic saja. Owner tak ada buat renovation. Dia just masukkan fitting dengan barang-barang perabot untuk dia duduk lah. So rumah ni memang owner nak jual dengan keadaan basic nanti. Dia clearkan barang ni, kita akan dapat rumah kosong lah nanti. So ni space dapur dia tak besar sangat. That's why kalau anda ada bajet lebih, boleh extend rapat sampai belakang lah. Sebab belakang ada tanah lagi dalam 8 kaki mungkin kat sini. Jadi anda boleh extend lagi kat belakang. Tadi isu sebab sini dia individual title. Cuma isu dia mungkin kena keluar duit je lah, itu je lah. Selebihnya tu terserah. Okay, jom kita tengok atas ada apa. Okey, kita teruskan house tour kita untuk belah atas. Yang mana dekat atas ni dia ada sedikit ruang untuk family area. Yang mana family area dia ni ada satu balcony yang menghadap luar. Jadi dekat sini automatik kita akan dapat natural lighting sebab ada sliding door dekat sini yang membolehkan cahaya masuk sebab kita mendapatkan cahaya matahari pagi daripada tepi ni. So dekat atas ni dia ada 3 bilik, 2 bilik air. Sebab 2 bilik yang ni dia berkongsi satu bilik air. So master bedroom dia ensuite dah. Jom tengok saiz master bedroom dia pun agak selesa saiz dia. So saiz dia pun selesa untuk satu rumah teres yang mana depan ni dia pun ada tingkap. Saya tak buka lah sebab agak cerah. Okey, ini tandas dia. Untuk Verna ni, security fee dia murah je, RM100 sahaja. Agak murah untuk sebab dia collection bersama sebab Verna ni agak besar juga sebab kita ada teres dengan semi di dalam ni. Dia ada ceiling height 7, 8, 9, 10. So kita ceiling height fasa ke-8 lah kat sini untuk rumah teres ni. Jadi kita berkongsi banyak, that's why kita dapat murah lah dia punya security fee tu. Dengan apa yang developer bagi ni, pagar sekeliling semua ni agak bagus untuk anda diami. So ni bilik kedua untuk atas. Dan bilik air dia ni kongsi dengan bilik sebelah. Okey. So saiz bilik dia ni dia standard saiz ni je, teres. Tapi kalau anda contohnya ada rezeki untuk extendkan rumah bawah tu, mungkin boleh tarik sekali untuk ruang atas lah. So bilik ni jadi besar lah sikit Kalau nak mungkin perlukan saiz bilik yang besar. So ini bilik last. Jadi ini bilik last, dia memanjang ke sini. Dan ni toilet sama tadi tu lah. Okey, sekian sahaja untuk house tour kita kali ni. Agak pendek sebab rumahnya adalah rumah corner lot dan teres standard sahaja. Cumanya kelebihan rumah ni saya nak highlightkan semula adalah yang pertama sekali dia gated and guarded dan security fee dia sangat murah, RM100 sahaja. And then rumah ni dia facing south yang mana matahari pagi naik sini jatuh belah sana. Jadi rumah ni agak baguslah untuk anda sebab tak panas sangat untuk petang ke arah malam tu. Kelebihan lain rumah ni adalah dia facing open dan depan ni adalah taman permainan ataupun padang. So dari kelebihan dia untuk anak kecil boleh pergi main kat depan ni. Dan untuk anda sendiri sebab depan ni dia jalan mati ujung tu. So dekat sini kalau ada tetamu mungkin in case ada nak buat event ke apa, dia orang boleh parking sementara lah kat depan ni. Jadi agak selesa lah untuk anda diami. Seterusnya harga kita nak mention adalah RM960,000 sahaja. Yang mana RM960,000 tu adalah harga owner beli 3 tahun lepas. So anda dah untung banyak kat situ. Sebab owner actually owner nak tolak hutang je nanti. So dah tolak kos semua, insyaAllah boleh cover. Jadi that's why harga yang owner nak offer ni agak kompetitif lah bagi saya, kompatibel lah sebab untuk keluasan tanah 3,000 lebih ni, bawah RM1,000,000 dekat City Heights dia consider murah. Cumanya rumah dia agak basic lah.
So anda kena buat something lah nanti. Dan rumah ni freehold, jadi anda tak kisah bumi dan bumi semua boleh beli. Kalau bumi beli pun untung untuk future. Sebab kawasan ni untuk buat masa sekarang ni mungkin anda akan baca certain negative comment, tapi percayalah kawasan ni dia sedang membangun. So dia take time sedikit untuk dia naik seperti area-area yang dah naik lah. Jadi kalau anda beli buat masa sekarang ni, anda consider untung sebab anda tengah planning untuk future. Kalau anda beli dah tempat yang dah future dah naik, so dekat situ mungkin harga agak tinggi. Jadi untuk rumah ni sangat-sangat saya recommend. Kalau anda berminat boleh hubungi saya, nombor tertera. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.